Assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali. Video kali ini adalah siri ketiga dalam travelog kami ke wilayah Yunnan, China. Pagi ini selepas sarapan, kami agak santai sedikit. Bas bergerak dari Days Hotel ke destinasi seterusnya pada pukul 9.30 pagi. Jadi tak perlulah kami tergesa-gesa keluar awal seperti hari-hari sebelumnya. Destinasi kami hari ini adalah perkampungan Islam di Donglianhua, Weishan. Kampung Donglianhua terletak di timur laut daerah Weishan. Ia adalah sebuah perkampungan etnik minoriti Hui. Ia adalah salah satu komuniti Islam dengan budaya tradisional etnik Hui di daerah Weishan dengan adat resam rakyat yang unik, berwarna-warni dan kaya dengan budaya tradisional. Seluruh kampung menawarkan rupa bumi yang rata dan pengangkutan yang mudah. Asas penempatan kampung ini boleh dikesan sejak dari zaman dinasti Ming lagi. Hari ini adalah hari Jumaat. Rupanya di sini hari Jumaat kebanyakan kedai ditutup. Jalan-jalan di perkampungan ini agak tenang dan mendamaikan. Kami menikmati perjalanan yang santai melalui kampung, mengagumi persekitaran yang damai dan berinteraksi dengan penduduk tempatan yang mesra. Destinasi utama kami di sini ialah Masjid Donglianhua. Masjid ini mencerminkan kehadiran budaya Islam yang telah lama bertapak di rantau ini. Masjid ini merupakan permata seni bina yang mempunyai kepentingan sejarah, menarik pengunjung yang berminat dengan warisan budaya dan agama. Rancangan awal kami bagi kaum lelaki adalah untuk merasai solat Jumaat bersama dengan penduduk di sini. Namun dimaklumkan yang solat Jumaat akan hanya bermula pada pukul 2 petang. Memandangkan kami perlu bergerak ke Shangri-La selepas ini, di mana masa perjalanan sekitar 4 jam, maka kami terpaksa mengubah jadual perjalanan asal. Kami semua bersetuju untuk diawalkan makan tengah hari di restoran berdekatan di sini. Kemudiannya akan bergerak semula ke Dali dan menunaikan solat Jumaat di North East Gate Mosque di Dali. Selepas itu baru bergerak ke Shangri-La. Jadi hasrat awal kami untuk merasai bagaimana masyarakat setempat bersolat Jumaat di Weishan Village tidak kesampaian. Sebaliknya kami menukar perancangan dengan merasai solat Jumaat bersama dengan penduduk Bandar Dali. Di sini
kami mengambil peluang meneroka keadaan dalaman dan luaran masjid. Bangunan masjid yang unik bercirikan binaan lama di era dinasti Ming. Sinar Islam telah bertapak di sini sejak tahun 1271 Masihi lagi. Selepas selesai, kami bergerak untuk makan tengah hari di restoran berdekatan milik salah seorang penduduk di sini. Restoran terletak di tingkat atas, manakala di tingkat bawah terdapat stor yang menjual pelbagai barangan makanan seperti kek, krepek, coklat dan lain-lain. Menu spesial di sini adalah seakan-akan mi kari. Uratnya dibuat dari tepung beras seperti laksa. Menu-menu lain antaranya adalah roti, keropok kulit lembu, sayur dan ayam goreng. Selesai makan tengah hari, kami bergerak ke Dali North East Gate Mosque. Kami tiba di masjid berkenaan sekitar pukul 1:30 tengah hari. Inilah rupa bangunan masjid ini. Ini adalah ruang mengambil wuduk, agak luas dan selesa. Ini pula ruangan solat. Kelihatan ramai juga para jemaah di masjid ini. أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أشهد لا إله إلا الله وأشهد لا إله إلا الله. Selesai solat, kami bergerak ke Shangri-La. Kabarnya di Shangri-La, suhu boleh mencecah 1 darjah Celsius di waktu malam. Jadi, tour guide kami meminta kami bersedia dengan perubahan suhu ini.
Sepanjang perjalanan ke Shangri-La, kami dapat lihat lebuh raya yang hebat melalui jalan-jalan yang bergunung ganang, melintasi berpuluh-puluh terowong di perut gunung dan kadang-kadang selari dengan laluan kereta api laju. Pemandangan sepanjang perjalanan amat memukau. Saya sendiri merasa kagum dengan teknologi China dalam pembinaan jalan raya dan rel kereta api. Tidak heranlah mereka mengeksport kepakaran mereka ke negara-negara lain termasuk negara kita, Malaysia. Kami tiba di bandar Shangri-La sekitar jam 6 petang. Pekan yang agak tenang berbanding dengan Kunming dan Dali. Sebelum makan malam, kami singgah sekejap di sebuah farmasi untuk membeli silinder oksigen sebagai persiapan ketika berada di altitude tinggi. Kos silinder adalah CNY 30, lebih kurang bersamaan dengan ringgit Malaysia 18. Cuaca sejuk sudah mula dirasai. Kemudiannya kami singgah makan malam di sebuah restoran halal di sini. Menunya yang rare adalah daging yak panggang. Kepingan daging yak diletak di atas plet panas yang disediakan di tengah-tengah meja. Namun saya tidak mencuba makan daging yak ini. Menu-menu lain yang ada adalah sup, bunga lotus, sayur, roti dan buah-buahan. Selesai makan, kami bergerak ke Dukozong Ancient City. Dukozong ialah sebuah bandar Tibet di Shangri-La, wilayah otonomi Tibet Dekin, Yunnan. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan kediaman etnik Tibet terbesar dan paling terpelihara di China. Ia berusia lebih 1,300 tahun
yang bukan sahaja memainkan peranan penting di Old Tea House Road tetapi juga berfungsi sebagai koridor yang menghubungkan bahasa, orang, agama dan budaya Cina dan Tibet. Sepanjang laluan ke Dukozong Asian City, kami melintasi pelbagai kedai yang menjual pelbagai barangan daripada buah-buahan segar, pakaian, makanan, peralatan elektronik dan lain-lain. Cuaca agak sejuk namun tidaklah sesejuk seperti yang dimaklumkan sebelumnya. Kami diberi masa lebih kurang 1 jam untuk eksplor kawasan ini. Di sini kami dapat melihat aktiviti penduduk tempatan yang bersantai-santai di dataran dengan menyanyi dan menari. Kami pula berjalan-jalan melihat barangan jualan di sekitarnya. Kami mencari barangan cenderahati yang boleh dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Saya pula sempat membeli tumbler caji untuk gift kepada anak-anak. Selesai meneroka kawasan di sini, kami bergerak pulang ke hotel penginapan kami iaitu Lavande Li Feng Hotel untuk berehat. Demikianlah perjalanan kami untuk hari ketiga di Yunnan. Jangan lupa mengikuti travelog saya untuk ke destinasi-destinasi seterusnya. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih.